pergi shopping. Alhamdulillah, saya merasa sungguh gembira saya dapat meluangkan masa sekali lagi dengan penghuni-penghuni Pusat Jagaan Al-Fikrah, di mana bila saya telah melawat pusat tersebut, saya sedar bahawa penghuni-penghuni di situ tidak berpeluang untuk bersia-sia, dan oleh itu saya mengambil keputusan bahawa menjelang Syawal ini saya jemput mereka untuk melawat kedai kain Satu Malaysia, di mana saya beri peluang untuk mereka memilih baju raya masing-masing. Hari ini makcik sama 20 orang naik bas daripada Pusat Jagaan Al-Fikrah datang beli baju raya dengan Datuk Seri Najib. Makcik beli jubah. Terima kasih kepada Datuk Najib dan selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin untuk makcik. Hari Raya akan datang ni tentu meriah. Orang-orang kurang upaya dapat hadiah daripada orang yang berkenaan, yang ada prihatin, kepada orang-orang yang macam saya ni kurang upaya. Duit raya dapat, baju Melayu dapat, samping dapat, segala songkok baru dapat. Apa nak lagi? Allah saja yang membalas budi baik dia. Bukan kita, saya tak mampu nak balas. Hanya saya boleh mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Itu saja. Saya berharap bahawa kemeriahan Syawal ini dapat dikongsi bersama-sama dengan mereka. Inilah yang dapat kita lakukan kepada warga Mas dan mereka yang memerlukan bantuan, dan semoga dengan ini saya dan setiap rakyat Malaysia mengukuhkan lagi iltizam kita untuk terus membantu mereka yang memerlukan bantuan daripada kita, supaya kejayaan negara kita ini dapat dikongsi bersama dengan segenap lapisan rakyat Malaysia, insya-Allah. Selamat Hari Raya! Selamat Hari Raya! Niam, terima kasih. Terima kasih kerana tak melupakan kami, orang kurang upaya dan orang tua. Orang lama.